Tak apa guna ni ya. Kan aku dah cakap dah. Majlis menjemput peserta yang mendapat giliran petang untuk tampil ke pentas dan memperdengarkan hafalan. Dengan segala hormat yang dipersilakan dari Khalaqah Kuala Muhammad Kaisir An-Nabi bin Muhammad Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh terus. Seperti biasa, kita akan ajukan 3 soalan. 1 soalan daripada juzuk 1, 2 soalan daripada juzuk 2, mengikut 3 aras yang telah kita tetapkan. Bersedia? Juzuk 1, soalan awal muka surat. Muka surat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sila ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Inna Allaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين كفروا فيقولون فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Hasbuk. Soalan kedua daripada juzuk yang kedua, muka surat 26. Mohon perhatian pelajar-pelajar yang tidak mencukupi buku surat surat 50 49 ke bawah. Siapa yang surat 49 ke bawah, sila ke belakang belakang dewan. Di pintu belakang. Maksudnya belum masuk lagi Ali Imran. Okey, boleh gerak sekarang. Okey. Sila. Baik, muka surat 26. Soalan arah sederhana daripada tengah muka surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Sila ulang dan teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. أولئك الذين
اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Soalan yang ketiga masih lagi daripada juzuk yang kedua. Soalan yang terakhir kita lihat daripada buku surat yang ke-41. Jadi tidak valid ya, sebab soalan ketiga aras tinggi, kita akan ambil daripada bawah kan. Jadi boleh pusing lagi sekali. Buku surat 22. Masya Allah. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. Boleh ulang dan teruskan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم افتح عليك. Begitu bukan? Begitu bukan? Yes. Okay. So kita akan selang kepada kuis lah. Terima kasih diucapkan kepada peserta Muhammad Kaisir sebentar tadi. Seterusnya kita beralih kepada sesi cabutan soalan kepada para penonton. Ya. Ada buat nama baik kelas ke tadi? Untuk pengetahuan semua, jawapan yang tepat akan menerima hadiah. Okay. Siapa yang kena nama? Damia Akila. Sila ke hadapan. Nama yang suara. Nama yang bertuah. Damia Akila binti Muhammad Syahrul Alimin daripada Halaqah Ibnu Zafar. Sila ke hadapan. Surat berapa? Mari kita tengok daripada juzuk yang kedua. Dua je. Untuk cabutan nama surat sebelah. Satu dan dua. Dua je. Satu dan dua. Oh, okey. Satu dan dua baik. Boleh. Surat 11. Kawan-kawan ingat tak buku surat sebelah apa dia? Apa dia? Jangan tengok Quran. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. Silakan. Sambung pun boleh, ulang pun boleh. Dah tengok dah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عظيم. بقرة. Salah.
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شاة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Sadaqallahul azim. Tepat jawapan. Daripada kelas? Daripada kelas? Satu Muslim. Halaqah Satu Ibnu Zakwan. Ibnu Zakwan. Ada ucapkan. Okey. Baik, terima kasih. Jemput untuk memberikan hadiah. Kami sudah dapat hadiah. Gambar ada gambar. Gambar. Okey. Okey, tahniah. Okey, seterusnya cerita kedua. Okey. Depan lagi sikit. Okey, dapat sikit. Okey. Tarik kursi depan. Okey, kelas mana? Kelas Al-Bazzi. Seterusnya, majlis menjemput peserta bagi angka nilai yang kedua daripada Halaqah Al-Bazzi, Muhammad Aisyah Syah binti Muhammad Muhammad untuk tampil ke pentas dan memperdagangkan hafazan. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Syah. Sedia soalan pertama. Kita putar daripada muka surat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Sambung bacaan. ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أهلهم لو يؤمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون كل من كان عدوا لجبريل فإن كانت لكبيرة فإنه نزله على قبلك بإذن الله فإنه نزله على قبلك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Baik, soalan kedua daripada juzuk yang kedua. Kita putar. Juzuk yang kedua daripada muka surat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Soalan aras sederhana daripada tengah muka surat 29. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tuddu biha ila al-hukam. Ulang soalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة
قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Soalan yang ketiga, kita putar, kita lihat daripada muka surat ke berapa. Silakan putar. Juzuk yang kedua. Muka surat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Soalan aras tinggi daripada bawah muka surat. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Ulang bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون والذين يتوفون وإذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فأمسكوهن بمعروف وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. Masa tamat. Tidak sempurna 3 baris untuk makluman hakim. Okay, Sadaqallahul Azim. Beritahukan kepada peserta kedua. Jadi kita ucapkan kepada peserta yang kedua yang telah memberikan persembahan tadi. Seterusnya kita berani sekali lagi sesi cabutan soalan kepada para penonton. Kuis kepada para penonton. Nur Amna, dia ni akan jadi peserta kan? Okey, yang lain. Ahmad Talha, peserta juga ke? Ahmad Talha peserta. Silakan Ahmad Talha. Ada? Mana? Cepat. Laju. Okey, terus berikan soalan daripada muka surat yang ke berapa? Muka surat 39. Siapa ingat muka surat 39? Okey, cukup. Biar dibaca. Nanti dia soalan bocor. Silakan Hafizu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإمساكم بمعروف
Hasbuk, kita buka pada ni kelas apa ni? Duri kelas Duri. Okey, baik. Terima kasih untuk percubaan. Kita buka kepada yang lain. Boleh putar open kepada mana-mana kelas. Okay? Khalis Arif, silakan. Awak kena baca dalam 2 atau 3 baris lepas tu selesai. Betul, jawapannya sempurna. Khalis Arif. Soalan Hafizu ala salawati wa salatil wusta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Tepat jawapan. Tanya. Markah dicuri oleh kelas Warsh. Kelas Warsh. Hadiah, silakan. Lepas sikit. Okey, terima hadiah. Okey, tahniah ucapkan. Baiklah, seterusnya kita yang ketiga. Peserta bagi giliran yang ketiga. Siapa yang kena? Persilakan Ni Muhammad Luqman. Ni Muhammad Luqman daripada kelas Warsh juga. Jemput. Laju. Baik, terus putar untuk soalan yang pertama. Bersedia terus kita kena segera cepat. Kau tak sempat habis. Boleh putar soalan pertama daripada juzuk yang pertama, daripada muka surat muka surat 15. Apa dia? Lambat korang. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Sambung bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة. Sambung bacaan Ar-Hadid. Sambung bacaan selepas. ولن يتمناه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Soalan kedua daripada juzuk yang kedua. Silakan. Muka surat. Silakan. Okay, juzuk yang kedua daripada muka surat yang ke-33. Pertengahan muka surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum
Ulang perbacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ذلك يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Soalan seterusnya, soalan yang ketiga. Soalan yang terakhir daripada juzuk yang kedua, menerima soalan daripada muka surat ke-35. Sama ke? Tak sama A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ulang bacaan. ولا تجعلوا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله سميع عليم. فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. Masa tamat kurang 1 baris, tidak sempurna 1 baris. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jemput peserta kuis. Kita buka kepada penuntun. Ahmad Fawaz. Ya Allah. Fawaz. Baik. Daripada muka surat. Ni kelas mana? Kolon belum ni. Kolon punya kuis belum ni. Okey. Silakan. Muka surat yang bukan, sorry. Muka surat yang ke-34. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Tepat jawapan. Tahniah. Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Jemput untuk terima hadiah. Dapat ni. Terus dapat hadiah. Okey. Gambar. Okey, gambar ni. Peserta seterusnya daripada Hisham. Peserta daripada kelas Hisham, siapa nama? Ifatun Nisa. Ifah. Laju. Baik, soalan pertama, silakan. Kita lihat soalan pertama daripada muka surat ke berapa? Soalan aras rendah awal muka surat. Daripada muka surat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Ulang bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا والذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما بقوة واسمعوا بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تهتدون. وإذا قيل ثم توليتم من بعد موتكم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا له كونوا قردة خاسئين. Hasbu. Baiklah, seterusnya soalan yang kedua daripada juzuk yang kedua, silakan. Soalan arah senada tengah muka surat ke surat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ulang bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب أنزل الله من الكتاب ما الله يشترون به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة النار ولكن ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق ليحكم وإن الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد. Seterusnya soalan yang ketiga, masih lagi daripada juzuk yang kedua. Muka surat 27 sebelah.
فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Ulang bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا عليه ومن تأخر إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الذين من قبلكم أياما معكم قل أتخذتم فمن كان منكم مريضا أو على سفر من أيام الله وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين فمن إن الله به فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا وخير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Mabruk. Tengok PS3 dia. Terima kasih ucapkan kepada peserta Dr. Hamisa dan peserta. Baik. Seterusnya kita jemput peserta buka soalan kuis kepada para penonton. Siapakah yang bertuah? Muhammad Nur Naqib daripada kelas Warsh. Yang dijawab tadi adalah daripada soalan kelas lain. Maksudnya Warsh belum lah. Silakan. Tak. Tadi dia belum. Siapa kelas mana yang tak dapat jawab tadi? Warsh tu yang dijawab daripada kelas lain. Kita open. So bantu saya. Boleh. Ini memang hak dia. Yang tadi hak orang kan. Orang tak nak kan. Kita ambil ya. Cuba. Baiklah. Buka surat itu 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم Nak ambil masa minit setengah. Manggil lah lama ni. Silakan terus usaha. Jadi tidak ada bantuan. Kita beritahu betul atau salah je ni. Boleh? Ulang boleh? Tak dapat? Baiklah. Tak dapat. Kita open table. Silakan. Form 1. Ya betul. Form 1. Raja Muhammad Danish. Silakan. Raja. Oh tapi diorang dah tengok Quran Boleh ke? Tukar soalan tak? Diorang tengok Quran tu. Okay, tukar soalan. Hmm. 23. Ke surat 23. Alladzina atainahumul kitab. Betul? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم وهم Salah. Sekali lagi percubaan. 3 percubaan salah je kita bagi Cari bakat tak ni form 1. Cubaan terakhir. وإن فريق منهم وهم
Sadaqallahul azim. Terima kasih mencuba. Kita buka lagi kepada siapa nama? Anis Sofia. Anis Sofia, silakan. Dah. Sama tak faham. Halaqah dah, tapi tak apa. Ini halaqah Warsh punya soalan. Warsh tak dapat jawab, kita open je siapa-siapa boleh. Sebab dia orang tak nak. Dia orang tak nak markah. Laju. Muka surat 39. Ya, daripada Zakat. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Lamanya. Nak ambil masa ni, borong tak buang masa. Go, hafizu. Oh, terus trainer. Okey, terima kasih. Nama lain? Auni Khadijah, silakan ke hadapan. Auni Khadijah. Kita posting nama dapat. Okey, muka surat 38, jiran sebelah. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Tolak ke atas. Tolak ke atas. Bagi habis. Tolak ke atas, jangan tarik bawah. Tolak. Dah. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا ذلك بأن Peluang kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Ya, tepat bacaan. Tahniah. Daripada kelas Ibu Zakwat. Okey, tanya. Okey, seterusnya dapat hadiah. Okey. Peserta keempat dah Keempat Peserta keempat daripada kelas Kumbul. Wakil daripada kelas Kumbul dijemput. Ali Imran. Baiklah, soalan pertama daripada juzuk yang pertama. Allahu Akbar. Tak apa ke soalan macam ni? Soalan daripada muka surat yang ketiga. Silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Hasbuk. Soalan kedua daripada muka surat ke 41. Boleh? 41 boleh.
Okey, sebab soalan kedua aras rendah daripada pertengahan muka surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi. Ulang dan teruskan. Terima kasih. Sekolah mana? Semesta. Walamma barazu li Jalut wa junudihi. Okey, tu tadi senang sangat. Dapat? Boleh? Tak boleh? Baiklah, seterusnya soalan yang ketiga. Soalan yang terakhir. Muka surat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seorang aras tinggi daripada bawah. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Ulang bacaan. Saya tahu. Form 1 ya, Form 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Semantap. هل ينظرون Silakan baca cuba. Hal yanzuru. Alhamdulillah. Boleh? Dan surrender. Dapat tak? Tak dapat Okey, alhamdulillah. Terima kasih berikan tepukan untuk percubaan. Baik. Baiklah, seterusnya. Okey, ini soalan kuis kepada para penonton. Auni Khadijah. Oh, dah maksudnya? Orang yang sama. Fudail, Masya Allah. Untuk Wali. Fudail. Baiklah, Fudail akan menerima soalan daripada muka surat. Tak, ni open question. Ni open. Kena faham giliran dengan soalan yang terbuka. Muka surat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. Tolak bagi habis kat bawah. Tolak ke atas. Tolak ke atas bagi habis. Tes. Ya. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Tepat jawapan. Tahniah. Baik. Hadiah. Lepas sikit. Ya. Okey. Hadiah. Baik. Tahniah diucapkan. Baik, kelas Ibnu Zakwan peserta ke 5. Okey. 5 sudah. Dekat sempat kita dah bersama. Peserta yang kelima daripada Ibnu Zakwan, Nur Humaira binti Muhammad Izzuddin. Humaira Izzuddin. Silakan. Humaira Izzuddin. Cepat. Baiklah, kita mulakan dengan soalan pertama daripada juzuk yang pertama. Ya, ini muka surat 9. Silakan. Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم ظلموا من السماء بما كانوا يفسقون.
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Hasbu. Baik, soalan kedua daripada juzuk yang kedua. Muka surat 24. Soalan aras sederhana pertengahan muka surat. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Ulang bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يكتمون ما Innal ladzina yaktumuna ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والفرقان wal huda min ba'di ma إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس fil kitab linnasi fil kitab. مثل الشيطان الرجيم وإن Tak nak. Okey tak? Nampak So peserta hanya dapat sempurnakan satu baris, bermakna ada lagi 6 baris yang tidak dapat jawab dengan sempurna. Seterusnya kita jemput peserta soalan ketiga daripada juzuk yang kedua. Surat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. Ulang bacaan. Dan dapat juga surrender. Baik, terima kasih. Beri tepukan kepada kawan kita peserta yang kelima. Baik, seterusnya penonton yang bertuah hari ini telah disambut Iman Nazif. Iman Nazif, silakan. Bukan dia. Itu nama dia apa? Itu nama dia apa? Iman juga. Mana? Iman apa? Saya. Tak apa, pergi ya. Boleh. Dia pun layak untuk sertai sebab ni open pertandingan. Baik. Muka surat 19. Muka surat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. Walan tarda 'ankal yahud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tandingan ya, saja buat tandingan. Kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wal in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'a wal in ittaba'ta ahwa'ahum wal in ittaba'ta ahwa'ahum min Salah. Ada mutasyabihat. Cubaan terakhir. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم Hasbu. Tahniah cubaan. Okey. Baiklah, seterusnya kita open. Tak, kita open kepada open public. Soalan ni kepada public, bukan syubah. Roll nama. Nama. Nama, yes. Pusing nama. Muhammad Imran. Dah ni maksudnya? Peserta. Oh, peserta. Okey, peserta relax dulu So dah ada seat masing-masing. Hey. Apa ni? Wafiq Abjan.
Masya Allah. Adik Khairul Amin. Muka surat 9. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna adkhulu hadhihi alqaryah. Tanya, terima kasih. Tolak ke atas Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا Tak boleh. Tak dapat. Baik. Sadaqallahu. Kita open lagi pada public. Arif Arsyad. Tak ada kan? Arif tak ada kan? Oh ni dah. Oh, kita tak buang nama yang dah sudah. Akil Iman, silakan. Panggil Raja. Raja dah kenal dah tadi. Muka surat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك يبين الله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب tak berjaya juga. Kita kena skip dulu kan Kita skip dulu sebab ramai yang tengah kuat lagi ni. Syu'bah, silakan. Kelas Syu'bah, wakil daripada kelas Syu'bah. Nama apa? Nama dia apa? Oh ni Nur Amna. Okey, Nur Amna. Muka surat 8. Soalan pertama daripada muka surat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Ulang bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناه وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Hasbuk. Baiklah, soalan kedua daripada juzuk yang kedua. Muka surat 38. Soalan arah sederhana. Pertengahan muka surat. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafriḍu lahunna fariḍah. Ulang bacaan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح عليكم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء لا جناح عليكم إن طلقتم النساء فلا ما لم تمسوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أو تفردون لهن فريضة أو تفرضوا لهن فريضة أو تفردوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ومتعي على القدر ومتاعا بالمعروف والله عزيز حكيم حقا على المسلمين. حسبك. Empat baris tidak sempurna. Baiklah, seterusnya soalan yang ketiga daripada buku surat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka madza yunfiqun. قل ما أنفقتم من خير يعلم فللوالدين والأقربين قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله شاكر عليم. فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويسألونك عن Masih tamat, ada lagi satu baris tidak sempurna. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Baik, Auni Badrisha, sebelum saya nak tanya, nama-nama ni adalah kelas. Ada kelas yang ingat tak? Nama ni ikut kelas tak? Kelas yang ada orang sama Islam. Dia kelas mana? Jadi kelas mana? Syam dah ada wakil. Open lah. Jadi belum kelas. Okey, kalau belum, okey silakan. Isyam, kelas Isyam Auni. Kau apa ni? Buat. Kuis ni. Kuis pun dia tidak kelas. Ada soalan. Dia yang dah ada nama tu biasa. Soalan daripada buku surat soalan 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل فيه القرآن Salah satu. وما يسرون Baik. Siap. Baik. Surrender, okey. Okey, open untuk peserta lain. Open untuk peserta lain. Huzaifah, silakan. Ada permisi, biasalah kawan-kawan. Hai, kita nas. Biasa, next. An-Nur. An-Nur, silakan. Tak apa, dia bukan tak apa. Tak apa. Buka surat. Apa tadi? Tadi. Surat 40. Second last. Alam tara ila al-mala'i min bani Israil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال تولوا إن كتب عليكم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال تولوا Satu. Sikit lagi. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال تولوا. Dua. Kesalahan. Last try. In kutiba alaikumul qital. Terima kasih. Tidak berjaya juga akhirnya. Sikit lagi nak sempurna jawapan. Teruskan peserta. Baik, jemput peserta daripada kelas An-Nuri. Kelas An-Nuri. Siapa nama peserta? Za'im. InsyaAllah. Za'im. Wa ana bihi za'im. Baik, soalan pertama untuk Za'im. Daripada juzuk yang pertama. Surat. Juzuk 1 muka surat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita nak dengar. Bila baca Quran, kena dengar.
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Sambung bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك نزله على قلبك بإذن الله Hasbuk. Dua baris tidak sempurna. Soalan kedua seterusnya daripada juzuk yang kedua. Soalan arah sederhana muka surat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام قتال وإخراج أهله Baik. Dia hanya baca dua baris. So ada lagi 5 baris tidak sempurna. Soalan yang ketiga daripada juzuk yang kedua masih muka surat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ulang. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. حسبك صدق الله العظيم. Hani Damia. Hani Damia. Soalan surat 5. Alhamdulillah. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Tolak ke atas. أعوذ بالله
Gelak. Baca Quran kot. أعوذ بالله من Serius. الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Ya, tepat jawapannya. Daripada kelas Khalas dapat hadiah. Tahniah. Okey. Dijemput peserta seterusnya, peserta yang ke-9 lah. Peserta ke-9 daripada Kedah House. Apa tu nama? Safwah. Safwah Tower. Safwah. Baik, bersedia soalan pertama daripada juzuk yang pertama. Kita lihat daripada muka surat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بخارجين من وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Sempurna jawapan. Soalan kedua daripada juzuk yang kedua. Soalan arah sederhana muka surat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. Ulang bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وإذا قيل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Baik, seterusnya soalan yang ketiga, soalan yang terakhir daripada surat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف والله بما واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر فإن 4 أشهر وعشرا
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله 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 بما تعملون خبير. يا أيها ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم فاحذروا علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. صدق الله العظيم. Nurul Amara Akila Nurul Amara Amara kelas mana? Kelas mana? Syubah boleh bagi kan? Okey, silakan. Muka surat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آمنيا وإنهم إلا يظنون. Tepat jawapannya. Tanya. Sila berhadiah. Okey, tahniah. Seterusnya peserta. Halaqah mana tadi? Halaqah? Syu'bah. Syu'bah. Khalaf? Tak, tadi yang tadi. Syu'bah kan? Okey. Okey, sekarang peserta terakhir pada musim kedua daripada Khalaf. Khalaful Ashir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ini nama apa? Sarah Imani. Sarah Imani. Soalan pertama daripada muka surat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Soalan kedua daripada juzuk kedua kita lihat dapat soalan muka surat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم إلا ألا يقيما حدود الله فلا جناح
عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله وبينها لقوم يعلمون. Soalan terakhir daripada Ustaz keberapa? Lihat. Ustaz 35. Sebelah. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. Ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. Jawapan yang sempurna. Para hakim boleh duduk bersama. Para hakim boleh duduk bincang, kira markah saya sementara kita nak habiskan peserta kuis kita. InsyaAllah. Baik, kita teruskan peserta kuis. Ada lagi berapa hadiah? 3. Muhammad Ramsi. Tidak layak. Belum layak. Ahmad Hanif. Ya, Ahmad Hanif. Soalan kuis untuk Ahmad Hanif. Ya. Silakan putar soalan daripada muka surat 40. Masya-Allah. Alam tara ilal mala'i min bani Israil. Tolak ke atas. Tolak bagi habis. Ya, okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. Ya, tepat jawapan. Hadiah. Sadaqallahul azim. Klip hadiah. Nama seterusnya. Hadiah. Gambar. Kalkulator dapat. Dia tunjuk sikit hadiah kat sini. Tunjuk sikit bang. Hanif. Nak tengok hadiah. Nak tengok hadiah. Okey, jom. Kalkulator. Jemput peserta kuis seterusnya Azhara. Baiklah, buka surat 6. Masya Allah. Rezeki minas sama. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Masya Allah.
Dah. Tolak atas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Tepat jawapan. Tanya. Terima hadiah. Lepas sikit. Situ yes. Gambar. Ustazah, gambar. Okay, seterusnya Adam Naufal dijemput ke hadapan. Okay, last hadiah cupaan. Tengok Adam Naufal. Azara daripada kelas mana tadi? Take note. Khalaf. Khalaf. Okey, Adam. Soalan daripada buku surat 11 untuk Adam. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Tepat jawapannya. Tahniah. Hadiah. Jemput daripada kelas Qalun wa Qalun wal Basiyu. Depan sikit. Okey, tahniah semua. Habis dah hadiah. Selesai sudah kita punya pertandingan juzuk 1 dan 2 bagi pelajar-pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz. Tahniah diucapkan kepada semua. Saya serah kepada polisi. Baik. Untuk Rizal. Okey, kita tunggulah pemarkahan sedangan dijumlahkan oleh para juri yang arif lagi bijaksana dan sini untuk kita tentukan siapakah juara pada musim kedua. Ucapan. Boleh. Sementara tu kita bersati jemput Ustaz Faiz selaku GKMP Tahfiz untuk beri sedikit ucapan sementara kita menunggu keputusan daripada juri. Silakan Ustaz Faiz. Soal kampanye. Bagi semangat sikit. Soalan pertama. Tepuk. Baca. Mana-mana je. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pelajar tepuk Ustaz وقالوا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Yuk satu kok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat guru serta anak-anak yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah. Saya kira inisiatif daripada batch Ruby, betul masih kekal dengan Ruby ya? Okay. Batch Ruby yang ini kali kedua dianjurkan, saya kira boleh menjadi contoh tauladan yang baiklah untuk batch-batch yang lebih atas ya. Okey, tahniah kerana anda semua berusaha untuk menjaga hafazan Al-Quran dan mudah-mudahan
Juzuk 1 dengan juzuk 2 ni dia adalah base, dia adalah tapak kalau kamu tak masyi juzuk 1, juzuk 2, payah nak pergi ke atas nanti. Jadi simpan elok-elok juzuk 1 dengan juzuk 2 ni. Okey, Banat, senang ke susah juzuk 2? Nah, dah tahu dia punya jawapan. Nah, bolehlah. Banin, senang ke susah juzuk 1? Tahu, Banin kata senang je dia kata. Sebab soalan lain kan. Okey. Juzuk 2, okey. Tolong jaga sikit, terutamanya muskat 37, 38 ini cerita pasal perempuan semua tu, sebab itulah dia payah sikit wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Kan payah sikit. Lancarlah tu. Okey. Mudah-mudahan bila naik juzuk 3 dan ke atas nanti, adik-adik semua dan anak-anak semua boleh kekalkan momentum. Okey. Ada satu nasihat saya bila saya dengar bacaan adik-adik tadi. Kelancaran boleh diusahakan dengan banyak mengulang. Okey, dengar adik. Jangan korang buat ulasan. Saya bercakap korang ulang. Macam mana korang nak tahu saya cakap apa? Imran. Okey. Nombor 2, tajwid. Tajwid diperkemaskan dengan talaki ataupun baca tengok. Boleh. Apa benda yang paling basic dalam tajwid? Benda paling basic adalah panjang pendek. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Betul ke salah? Salah teruk. Okey. Panjang pendek tak jaga. Okey. Tu basic paling awal. Atas sikit ada gunnah. Saya cakap kepada adik-adik semua, gunnah ni paling payah nak jaga. Siapa boleh jawab sebab apa paling payah nak jaga? Imran. Sebab apa paling payah nak jaga? Az-Zahra. Saya dah kenal nama kamu. Tadi tak kenal lagi. Apa masalah dia payah nak jaga tajwid dan gunnah? Sebab banyak tidur, tak ada kaitan. Sebabnya bila kita hafal, kita rasa nak cepat, betul tak? Gunnah, tengok saya bercakap dia buat ulasan kat belakang. Macam mana nak faham? Okay? Gunnah pula melambatkan bacaan kita. Wa qalu lan gunnah tamassanan gunnah naru illa ayyaman gunnah ma'dudah. Tak ada gunnah. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Cepat tapi salah. Okey. Nombor 2 gunnah ataupun tajwid jaga. Nombor 3, tengok Banin sekali lagi dia buat ulasan pula. Rajin tu buat ulasan. Nombor 3, ini bagi mereka yang dah naik level. Okey, lancar dah lancar, tajwid dah comel. Kamu nak fikir membawa nama sekolah ke musabaqah, nombor 3 ni dah kena ada dalam kepala, iaitu fasahah. Okey. Fasahah ni adik-adik, tajwid dijaga tapi fasahah dia tak ada. Contoh dia, okey, sebutan-sebutan huruf. Wa idh qala rabbuka lil mala, apa dia salah dia? Ya, wa idh qala, apa hukum kat situ? Qal, apa pula? Mana ada qal-qalah? Kalau adik-adik baca dengan wa idh qala, itu qal-qalah. Wa idh qala, ada beza tak? Ya bani Isra'i. Betul salah? Yang betul ya bani Isra, itu adalah fasahah. Korang jaga 3 benda ni, insya-Allah Ruby akan menjadi wakil sekolah untuk beberapa tahun ke depan, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Faiz bin Muhtar atas penyampaian ucapan sebentar.
Majlis dengan segala hormatnya menjemput merukan mata pelajaran agama. Sekali lagi, Ustaz Muhammad Faiz bin Mokhtar diiringi Ustaz Muhammad Fakri bin Usman untuk menyempurnakan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Dipersilakan. Tulisan yang dinanti-nantikan. Pemenang Sagu Hati Nur Amna Aisyah binti Muhammad Suhairi daripada Halaqah Syu'bah. Nur Safwan Najah binti Muhammad Sufri Hafs. Nur Ifatun Nisa binti Ahmad daripada Halaqah Hisham. Muhammad Aish Amsyah bin Muhammad Muhaidir daripada Halaqah Al-Bazi. Muhammad Imran bin Rafli daripada Halaqah Kunbul. Zaim Ilham bin Muhammad Zulhilmi daripada Halaqah Ad-Duri. Dan yang terakhir, Nur Humairah binti Muhammad Izunin daripada Halaqah Ibnu Zakwan. Gambar. Okey, keputusan. Seterusnya, dipersilakan pemenang tempat ketiga. Siapa? Nik Muhammad Nu'man bin Nik Nurhadi Wak daripada Halaqah Wash. Pemenang Dapat cash. Tempat kedua. Pemenang tempat kedua, Sarah Imani binti Muhammad Syahsal daripada Halaqah Halal. Wang tunai. Johan. Dan seterusnya kemuncak penyampaian hadiah pada hari ini. Dipersilakan pemenang tempat pertama, Muhammad Kaisir An-Nabi bin Muhammad Ikram daripada Halaqah Qalb. Depan sikit. Okey, alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Faiz bin Mokhtar atas penyampaian hadiah tersebut. Dipersilakan Ustaz Muhammad Faiz bin Mokhtar sekali lagi bersama para pemenang, panel hakim dan guru-guru tahfiz untuk sesi bergambar. Dipersilakan. Okey, sudah tamat. So sesi bergambar. Tanya kepada semua peserta, semoga usaha menghafaz Al-Quran diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu,
tamatlah musabaqah juzuk 1 dan juzuk 2 semester tingkatan 1 bagi tahun 2020. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua peserta diminta untuk naik ke pentas. Belanjalah saya. Dah dapat hadiah lah. Malah. Kamu dah dapat hadiah, belanjalah saya. Okey, semua peserta diminta naik atas pentas sekarang. Semua peserta, cepat. Cepat. Ada masa ni, cepat. Ya, begitulah sesi penggambaran. Oh, tak apa, nanti kita panggil sama-sama. Banin depan. Okey dah, kita stop dulu. Kita jumpa lagi pada season akan datang untuk juzuk 1, 2 dan 3. Assalamualaikum. Ada ulangan. Nanti saya akan save, saya akan masuk dalam YT . Pergi mana?